Alah alah, ada tak kemah yang satu kedua orang yang waterproof? Azim nak pergi camping dengan isteri Azim. Ada nak ada cerita tak? Jom mana tunjuk Azim. Nak pergi bercamping dengan isteri tapi tak tahu kemah apa yang sesuai. Korang boleh ambil yang waterproof yang 100% untuk satu ke dua orang ni tau. Okey, untuk dia punya panjang hanya 220, dia punya lebar hanya 150 dan dia punya tinggi hanya 115 sahaja. Untuk dia punya warna, kita hanya ada warna hitam sahaja tau. Okey, untuk bahagian dalam kita pakai black coating. Dan dia punya berat ialah 2.6 kg sahaja tau. Sangat ringan kan? Tengok ni, kita ada dua tingkat tau, bahagian kiri dan juga bahagian kanan, dan juga pintu di bahagian depan dan juga bahagian belakang. Untuk dapatkan efek waterproof, korang kena pakai auto layer yang kita sediakan tau. Alah. Untuk kemah ni kena pakai flash sheet dengan ground sheet lagi ke? Dah tak perlu sebab apa, kita punya kain kita pakai dia punya waterproof coating tau. Dah tak perlu gabung baju nak beli flash sheet dan juga ground sheet. Dah boleh guna macam ni. Okey, kalau berminat boleh terus gerak dekat background dekat bawah sekarang. Kalau nak harga murah masuklah kita sekarang. Okey, bye bye, hampa. See you dekat next video dia.